Assalamualaikum guys, bersama saya Giza Maimin dan kali ni saya akan main Minecraft realistic. Wey. Oh my god! Wow! FPS aku 29, wey, 34 ke dah. Okay, dah naik balik. Okay. Ni realistic mode. Kau tengok ni. Oh. Pokok dia. Damn. Tapi tadi ada bug, jadi pokok-pokok kat sini jadi itulah. Oh, dia boleh ambil apple dah tu. Mantap. Ada tupai. Tupai, weh. Tupai. Dah dia. Tak. Kita aku. Aku tak tahu je tak buat dia ada apa je. Yang aku tahu mod ni dia cantik kan. Okay guys, ini aku pakai Minecraft. Tu ada rakun. Hai rakun. Ya aku tapi buat dia sedikit bak-bak sikit, maaf ya guys. Tapi ni yang aku tahu mak ni cuma dia macam dia pakai Minecraft lebih realistik. Tengok tu dia kabus-kabus je weh cantik. Dan map auto mod ni dia ada berkaitan dengan Adidas. Okay, tapi aku tak ada aku tak ada sponsor pun dari Adidas jadi setiap ada berkaitan dari yang dalam mod ni ada berkaitan dengan Adidas aku buat tak tahu. Okay. Sekarang ni aku lembu. Tapi lembu masih normal lah betul. Ada batu-batu. Cantik tak skill aku guys. Kau nak tahu ini skill apa? Ini. Okay. Ni ada berkaitan dengan Adidas. Aku takkan masuk. Gerak lu papa je. Di sini dia macam ada rumah-rumah bangunan-bangunan terbiar jadinya. Aku dah tahu dah sebab aku dah pernah review lah dengan adik aku. Tapi masuk je lah tu. Tengok ada apa ni. Ada bangunan-bangunan terbiar. Tapi bangunan jenis ni aku tak pernah tengok. Tengok ada apa je. Ini contoh ni Adidas. Dia kalau hancurkan kotak tu dapat barang lah guys. Dia tu orang ni ada macam-macam ni yang menantak malah aku. Kat sini je base kita guys. Cantik ni kalau dah buat base ni. Kan? Cantik. Kenapa ni? Entah. Ni cantik ni nak buat base ni. Tapi kita kena hancur-hancurkan dulu lah apa-apa berkaitan dengan Adidas. Kan? Boleh guys kita buat sini. Aku contoh ni contoh tu. Dapat apa? Oh yang hijau tak silap aku ni dapat benda-benda random hancurkan hijau. Yes sir. Lapis. Yang hijau tak payah hancurkan guys. Hijau tak apalah. Hijau tak ada dia dapat barang-barang random ni. Tak ada kaitan dengan Adidas ni hijau ni. Boleh guys. Hijau hancurkan dah. Yang putih dia dapat tali kasut. Buat apa? Ya lah. Okey. Kau nak tengok yang hitamnya. Tengok. Dia dapat rune ni. Dapat rune tapi aku tak nak. Bang. Tak payah kat sini. Burik lah. Buruk. Okay, kita bergerak. Aku tengok pasir dia. Cantik. Macam mana lah kalau
phone apa tu, phone lemah dia boleh main. Kalau phone lemah main ni confirm letup aku rasa, tu asap aku rasa. Dia ada ikut. Ketam. Ketam gini air ketam. Apa tu? Ini ketam. Lupa aku patah balik. Buat base ni mesti best. Kalau buat base ni mesti best. Wah, apa? Dan jom lah. Kita nak ke sini yang aku nak duduk yang tenang dan aman. Nanti kita akan survival sini sampai kalahkan Ender. Sampai kalahkan Ender Dragon. Dan kejulah. Kita main kat sini sampai 100 hari. Yes sir. 100 hari dah apa? Dalam real life. Taklah dalam game. Gila ke nak buat dah sampai real life. Ini tebak pokok ni. Ini tak sedap aku dapat daun. Dapat tu. Dapat ranting. Tapi sayangnya mini remote ni dia tak hancur. Dia tak tebal satu pokok dia tak terjatuh terus. Macam tak hancur macam tu. Kalau macam ni memang cantik ni. Baik guys. Jadi aku cuba. Ini kita buat beberapa episod. Ini kita satu episod 2 day lah. 2 day. Kalau korang tak nak tengok tak apa. Aku tak paksa pun. Tak paksa. Korang dah tengok, kau dah buka video shot aku. Best lah. Cantik lah aku edit. Buka aku edit sebenarnya template. Biar je lah. Cantik dah sunset. Betul ni. Kalau buat thumbnail ni cantik ni. Cantik kau. Sama weh. Woi. Kali je lah. Cantik kau je. Zoom. Ni bagus. Korang kena ingat, sini bukan semua haiwan yang tak semua haiwan baik. Kat sini ada singa, ada beruang, ada harimau. Dua ada zombie. Kita jadi orang gua nak guys. Mana ada gua? Ui besarnya. Kejut mak. Ya. Oh, sekarang dah boleh, aku dah boleh buat copper armor. Kalau macam hari ni. So,
Nama touch. Aku nak buat copper supaya kita boleh buat copper armor. Copper golem. Yes, copper golem. Aku suka copper golem. Sebab apa? Sebab dia comel. Kau rasa kita berapa episod untuk kalahkan Jurgen ni? Ya je lah. Dia apa tu? Dia ni. Mampir kalau suara aku apa tu rendah ke apa, macam cuma ini boleh. Dia jalan satu. Bye. Ini lepas siang saya tapi buat senjata dulu sana ya. Aku jangan terburu-buru. Kan aku tengah nak cari tempat untuk kita buat base. Yo kamu sih secantik ni. Aku tadi banyak terkelipa. Shit. Oh no. Oh no 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 no. Oh no. Oh no. Oh no 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 no. Tolong! Ikan! Ada ikan jerung nak ingat pula. Jangan ada dah Dia sini cantik ni kalau buat base ni kan. Cantik guys. Cantik. Oh no. Oh no 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 no. Tolong aku dah nak mati. Tolong. Bulan macam kotak. Kita buat besok situ lah guys. Boleh tak? Weh, susah dah weh.
Kita akan tunggu sampai siang. The next day. Weh, dah siang weh. Memang mantap. Siang dulu. Hari kedua dah lah malam ni. Okay. Kita dah jumpa tempat untuk kita buat base. Iaitu yang kat pulau kecil tu. Cantik ni semua. Cantik ni. Cantik ni, cantik. Sampai sini saja video kita pada ni. Kalau korang suka, korang like, share, subscribe. Kita jumpa lagi dalam next video. Bye bye. Benar.